awak kenapa ni? Ada masalah ke? Taklah, saya okey je. Ya ke? Awak ada masalah ni. Ceritalah kat saya. Betul ni awak nak dengar? Betul? Sebenarnya semalam basikal saya rosak. Lah, tu je ke? Ada banyak lagi. Banyak lagi? Apa dia? Ceritalah. Luah perasaan ke ChatGPT. Assalamualaikum dan hai semua. Penat betul saya dengar Asma bercerita tadi. Awak yang nak dengar kan? Yelah, saya kan manusia. Ada batasannya. Sebab itulah saya cadangkan awak untuk luahkan perasaan dekat AI. Betul tu Adelia. Hari ni AI boleh menjadi sistem sokongan emosi kepada manusia. Contohnya, kajian oleh Sharifah Maisara dari Universiti UCSI Kuala Lumpur. Tapi Kak Asma, semakin banyak waktu kita bersama gadget, semakin berkuranglah waktu bersama keluarga kan? Betul juga tu Adelia. Tapi manusia boleh ke digantikan dengan AI? Janganlah tak tahu. Kan dah keluar dalam berita tahun lepas. Jom ikuti laporan khas Press TV bagian mengupas isu di sebalik AI. Ada kemanusiaan. Kini kami berada di Ayom Melaka untuk temu bual orang awam. Berapa ramai meluahkan masalah peribadi kepada AI? Pernah tak akak luah masalah dekat ChatGPT? Pernah? Saya tak pernah guna untuk borak kosong dengan luah perasaan lah. Tak pernah, cuma kalau tanya pasal definition ke, adalah. Sekarang tidak, sebab saya rasa generasi saya kurang gunakan ChatGPT. Hari tu kita interview orang awam. Hari ni kita nak tengok pandangan murid. Jom! Akak pernah tak cerita masalah dekat ChatGPT? Pernah? Selalu je. Selalu je. Pernah? Akak pernah tak ceritakan masalah yang sama dekat ibu bapa? Tak pernah sebab segan. Kadang-kadang je lah. Sesekali je. Tak, sebab saya tak berani. Kadang-kadang tak juga. Kadang-kadang je sebab kadang segan, kadang takut. Nampaknya ramai generasi alfa yang meluahkan masalah diorang dekat AI. Lah, jom kita tengok apa kata pakar pula. Saya Mawardi. Bidang saya adalah dalam kejuruteraan perisian dan arkitektur IT. AI model seperti LLM telah dilatih dengan jutaan input teks yang terdapat di internet dalam skala yang besar. Ia menjadikan model AI tersebut mampu untuk menghasilkan susunan perkataan dan ayat yang betul secara semantik. Oleh sebab itu, apabila berinteraksi dengan AI ni, ia mampu memberikan respons seperti manusia yang sebenar. Kini kita berada di JPM Melaka, Pejabat Sektor Psikologi dan Kaunseling. Kita akan menemu bual Puan Salawati binti Sahim, pakar psikologi Kaunselor Pendidikan Negeri JPN Melaka. Jom kita masuk. Silakan duduk. Mengapakah generasi hari ini lebih selesa berkongsi masalah dengan AI berbanding dengan manusia? Apabila berkomunikasi dengan AI, sebenarnya identiti dan penampilan seseorang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Jadi keadaan ini membuatkan ramai individu, khususnya lah remaja, dia akan berasa lebih selesa, lebih selamat, tidak perlu bimbang akan dihakimi ataupun tidak perlu risau cerita peribadi disebarkan kepada orang lain. Soalan yang kedua, bagaimanakah kita dapat memanfaatkan AI tanpa menjejaskan hubungan sesama manusia? Sebenarnya AI boleh digunakan sebagai langkah awal untuk membantu seseorang, termasuklah remaja. Dia boleh meluahkan perasaan kepada AI terlebih dahulu. Walau bagaimanapun, selepas itu remaja digalakkan untuk berkongsi dengan individu yang dipercayai. AI mempunyai batasan. AI hanya berperanan sebagai alat sokongan dan bukan pengganti kepada hubungan serta bantuan daripada manusia. Baiklah, sekian daripada saya. Kembali ke studio. Menarik kan kupasan tadi? Menarik. Lepas ni saya bolehlah luah dekat AI. Asma, sekarang ni awak pula yang kena dengar luahan saya. Ha?